Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat pembelian pakej D1 RM RM520. Langkah yang pertama, buka aplikasi Biorich Apps dan tekan pada bahagian log masuk. Pada paparan ini, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk masukkan ID pengguna beserta kata laluan. Sekiranya sudah isi, boleh klik pada bahagian log masuk. Pada paparan ini, tuan-tuan dan puan-puan klik pada bahagian atas 4 segi. Klik pada bahagian tersebut dan klik pada bahagian dashboard. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan dipaparkan bahagian dashboard pengguna. Jadi, untuk meneruskan pembelian pakej D1, klik pada bahagian 4 garis di sebelah kanan di atas. Scroll sedikit ke bawah dan klik pada bahagian pembelian Pro Trading dan Multiple Port. Klik terus ke bahagian beli, pindi dan repurchase. Untuk bahagian pembelian pindi dan repurchase, tuan-tuan dan puan-puan scroll sedikit ke bawah dan lihat pada bahagian pembelian pindi dan repurchase. Klik pada bahagian beli sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan dipaparkan halaman seperti ini dan boleh scroll ke bawah untuk buat pemilihan. Jadi untuk pembelian pakej PIN D1, klik pada bahagian pakej D, pilih produk. Untuk membuat pembelian berkaitan dengan PIN D1 RM520. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlulah memilih dua jenis set SGS bernilai RM60 berserta dengan produk bernilai RM400. Sebagai contoh, produk SGS, kita memilih SGS set 1. Klik pada bahagian kuantiti, kita letakkan kuantiti 2 kerana syarat wajib untuk produk pakej D1 adalah RM520, 2 jenis SGS bernilai RM120. Jadi selainnya, kita memilih produk-produk yang kita mahukan. Sebagai contoh, saya letakkan di sini Virgin Coconut Oil Double Premium. Kita letakkan pada bahagian kuantiti 8, menjadikan jumlah RM400. Selesai sudah memilih produk, kita tekan ke bahagian tambah ke troli. Untuk senarai tempahan pindi dan repurchase, kita scroll sedikit ke bawah, lihat tempahan yang telah kita buat sebentar saja tadi. Jumlah keseluruhan adalah RM520. Jadi, pada bahagian maklumat kuantiti pindi, pada bahagian jumlah PIN D1, kita letakkan adalah 1. Kita scroll sedikit ke bawah, kita isikan segala maklumat penghantaran dan pembayaran. Sebagai contoh, kita isikan maklumat seperti berikut. Untuk penghantaran, kita pilih ke bahagian Semenanjung kalau yang berada di Semenanjung. Dan untuk Sabah dan Sarawak juga tersedia untuk mereka yang berada di sana. Jadi kita klik ke bahagian Semenanjung Malaysia. Khidmat kurier, kita boleh pilih mengikut kurier jenis apa yang kita mahukan. Untuk contoh dalam video ini, kita klik pada bahagian HQ Biorich Sungai Besar Selangor. Jadi scroll sedikit bawah, kaedah pembayaran, kita memilih kaedah e-wallet untuk memudahkan urusan pembelian. Klik pada bahagian semak tempahan. Jadi di sini kita lihat semula maklumat yang telah kita isikan seperti saja tadi. Jumlah PIN D1 adalah 1.
Jumlah nilai keseluruhan adalah RM520. Ini adalah maklumat berkaitan dengan penghantaran. Jadi kita akan isikan segala maklumat peribadi. Sebagai contoh, saya letakkan nombor telefon, kod negara, kita memilih Malaysia. Alamat penghantaran boleh mengikut alamat yang telah anda berada. Sebagai contoh di sini kita letakkan HQ Bayou Ridge. Postcode, selesai sudah mengisi segala maklumat tempahan, kita boleh klik terus ke bahagian bawah pada bahagian beli sekarang. Baik, apabila paparan ini telah dikeluarkan, maka ini menunjukkan pembelian pindi dari purchase anda telah berjaya. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.